Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak kongsi resepi kek minyak klasik yang super legend ni ya. Okey, ikuti. Okey, ini bahan-bahannya. Kita ada overload, vanila, susu pekat manis, minyak, gula, telur, sedikit garam dan juga tepung yang telah diayak tepung kek naik sendiri Kalau tak ada tepung kek naik sendiri, boleh je kita campurkan dengan baking powder dan baking soda Okey, sekarang kita mula. Kita masukkan telur. Kita masukkan gula. Masukkan garam. Masukkan overload setengah sudu dan masukkan vanila 1 sudu makan juga susu pekat manis. Mix hingga jadi gebu buat hingga selesai, hingga tepung habisnya. Sedikit-sedikit terus aja masak. Kemudian masukkan minyak. Kemudian kita letak warna warna merah, warna hijau dan juga warna kuning. Kita buat 3 color Okey, sekarang kita ada warna hijau, warna merah dan juga warna kuning. Kita bolehlah masuk dalam loyang Sekarang saya nak letak warna hijau dahulu. Terpulang kita nak letak color apa. Saya nak buat warna hijau dulu. Biar nanti nampak menyelah hijau dia Kemudian saya nak letak kuning telur di atas. Warna ni terpulang pada kita je gitu. Tak payah kacau, biar aja macam tu. Dia akan automatik nanti nampak cantik jadi dia. Tak warna merah di atas Ni yang last lah. Nampak macam tu je. Biar dia jatuh sendiri. Biar dibentuk sendiri. Kita letak macam tu je. Tak payah kacau-kacau Okay. Sekarang kita punya kek ready untuk masuk oven So oven adalah 160 lebih kurang 45 minit ke 50 atau terpulang pada oven sendiri Oh, dah masak dah kita punya kek. Bau sedap. Cantik kek minyak ni memang sedap sebab dia letak susu pekat manis itu yang buat dia sedap Okey, dah sejuk, nanti kita potong. Ini masih panas mari kita keluar pada loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantik sangat. Okey, mari kita memotongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut sangat. Oh, cantiknya. Cantik kan? Okey, sekarang kek minyak kita dah siap dihidang Mari kita rasa satu, tengok macam mana. Okey, kita ambil satu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok punya tekstur dia. Lembut sangat. Dalam ni moist Sangat moist dalam dia. Rasa dia memang sedap. Terus sedap, sangat lemak sebab kita letak susu pekat manis kan. Memang sedap sangat. Okey, so terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.